Okay, hari ni kita orang nak ke Korea. Uh, kita buat trip budget ke Korea kali ni. Kita akan share flight, tiket, lepas tu tempat tinggal, transportation, semua kita akan share kat sini. Kita masuk makan, lepas tu tempat attraction yang kita masuk lah akan share kat sini. So siapa boleh tengok sampai habis video ni. Sekarang tengah tunggu nak masuk kat dalam flight lah. Sekarang ni baru buka dia punya gate. Tengok ni. Baby kamu nak gimana? Nani? Nak gimana? Nani? Gimana? Okay. Okay, sekarang kita orang dah sampai di Icheong Airport. Perjalanan tadi dari KLIA ke Icheong lebih kurang 6 jam setengah. 6 jam setengah. Semua masuk tadi, semua smooth je, tak ada masalah. Lepas tu dekat immigration tadi dia sekadar minta tengok macam tu je, dia tengok pasport, lepas tu tengok KATA, lepas tu lepas je, macam tu je. So pasal harga tiket pula, harga tiket kapal terbang, kita 3 orang, untuk seorang 465. Lepas tu kita orang add on baggage 20 kilo untuk satu bag. So total lebih kurang 1,600 3 orang. Lebih kurang 1,600. Untuk seorang RM465 sahaja. So tu je lah untuk harga tiket. So kita akan pergi naik train ke Seoul Station dan kita akan transit di Domyo. Kita akan pergi ke Domyo untuk check in hotel lah. So let's go. Orang ada beli Discover Soul Pass. So yang kita orang ambil ni dia ada freebie so climate card. Tapi kita orang kena pick up lah dekat kat terminal 1, kat level 1. So kita pergi pick up dulu climate card ni, baru kita pergi night train. Kalau nak ambil climate card tadi dekat SZ2, lepas tu kita pick up dekat SK Telecom kat sini, kat belakang ni SK Telecom. Nak ambil apa panggil so pass. Excuse me, this is right here to pick up the climate card. Okay. Okay. Okay, that's all. Okay, thank you very much. So kita dah pick up climate card. Harga dia termasuk Discover Soul Pass 72 jam, seorang 240, RM1 sekali dengan ni lah climate card. Kalau tanpa climate card ni harga 240 seorang. Climate card dah ada, tunggu budak ni hisap.
Panduk kat kitchen. Nak beli tea money kak, boleh beli dekat vending machine dekat pintu masuk ni lah kat railroad ni. Dekat vending machine je. Boleh, lepas tu nak berapa kuantiti confirm. Kita orang dah beli, so tak perlulah beli dah. Kita orang dah dekat sebab beli 2 tahun lepas. So guna yang 2 tahun lepas punya lah. Nak recharge, letak kat sini. Pilih English. 충전 금액을 선택하여 주십시오. Lepas tu kalau nak masuk 10,000 만원. sudah. Mana masuk insert pun. 충전 중입니다. 잠시만 기다려 주십시오. Tunggu je dia recharge. 충전이 완료되었습니다. 영수증을 원하시면 영수증 발행 버튼을 오케이. 선택하십시오. Dah siap 교통카드 dekat. 충전 전용기기입니다. Tu je lah, senang je. Sebelum masuk kat railroad tu, better saling dululah baju sebab kat situ sejuk. Sebab kalau tengok dekat weather sekarang ni 0 degree kat luar tu. So 0 degree. Kat dalam airport ni taklah sejuk, tapi kat luar tu 0 degree. So siap-siap lah saling baju. So kita orang dah siap saling. Nak masuklah kat dalam sana pula. Jom. So jom kita masuk kat dalam. Kita akan ke Seoul Station. So tim ni tag kat sini je. 차례로 Kita naik platform 2 nak ke Seoul Station. Sunyi, tak ada orang langsung. Sebab sekarang pagi pukul 9.45. Baru pukul 9.45. Sunyi. Dan ke Seoul Station lebih kurang 1 jam dari airport ni lah. Airport Incheon, Terminal 1. Dah sampai, jom masuk. Tak tengok. Batuklah. International Airport Terminal 1. Please find the door that opens and get off the train. Baby tutup muka. Dalam train dah ni, perjalanan ke Seoul Station. Mana Alvin? Tu. Ada bang. Mana? Adi tu. Ya. Adi. Ya. 상륙입니다. 내려주시기 바랍니다. 상륙입니다. So sekarang kita orang dah sampai di Seoul Station. Sekarang pukul 10.45 kan. 1 jam perjalanan. Dari airport ke Seoul Station lebih kurang 4,600 won. 4,600 won. So kita naik kat atas dulu lah. Kita tengok kat Seoul Station dulu. Kita jalan kat Seoul Station dulu, baru kita pergi Domyong untuk check-in hotel. Oh, tak ada lift kat sini. Azrin tengah tidur, tengah best tidur. So terpaksa lah angkat dengan stroller-stroller. 전과와 사이에 아사상 Berat.
Oh. Oh. Lah. Ah. Hai, kita dah sampai di Seoul Station. Oh, sejuk kat sini. Memang sejuk ah. Berapa sekarang ni? Berapa cuaca sekarang ni? Sejuk kan kat luar ni. Azing tidur tak sedar diri naik train tadi. Sekarang kat luar ni 1 degree Celsius. Sejuk lah tengok Azing ni. Dah bangun. Bangun-bangun cakap sejuk. Ibu pakai gelap. Sejuk. Sejuk. So kita orang nak jalan dekat Lotte Mart kat belakang tu. Kita orang akan masuk kat Lotte Mart tu dulu lah. Tengok nak cari something dulu. Sebab awal lagi sekarang ni. Baru 9 lebih. Waktu check-in lambat lagi. So kita jalan-jalan kat sini dulu lah. Lotte Mart Zeta Black. Jom. Yelah. Ha? Cari strawberry. Ada ke strawberry kat sini? Ada. Jom cari strawberry Jom kita cari strawberry. Wow, strawberry. Wah, banyaknya strawberry. Nak ke strawberry? Nak. Kaki-kaki tu. Nak strawberry? 10. Nak strawberry? Dah bayar dulu. Nak strawberry? 9,990 won. Ambil dah strawberry, nak cari apa ya? Biskut kot. Nak cari apa? Nak biskut ke? Ke nak apa? Ha? Apa? Kuat sikit cakap. Cakap apa? Jom kita pergi cari biskut. Kita cari biskut. Nak biskut mana? Mana biskut mana? Ha? Mana biskut? Tunjuk. Nak biskut mana? Tu. Mana? Yang ni? Yang ni? Yang ni ke? Yang ni? Ibu cek scan. Nanti dulu. Scan dulu. Kena tengok boleh makan tak. Scan dulu. Baby jangan pergi buat kaki gitu. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh makan. Yang ni tak boleh makan. Yang mana? Yang mana boleh makan? Kita cari yang boleh makan lah. Yang tu tak boleh makan. Ini tak boleh makan, Semua tak boleh makan. Yang boleh makan kat sini. So kita bagi bayar lah. Beli strawberry je. Ni sini tak bayar. Strawberry. Jom bayar dulu. Ya. Okay, thank you. Ambil. Kita dah beli strawberry. Jom kita makan. Kita makan strawberry kat luar. Jom. Azing nak makan strawberry. Jangan mulut luar.
apa? Makan. Gigi. Gigi. Sedap. Macam mana? Asyik. Berapa? Sorry. Rasa Strawberry strawberry. nak ke? Sedap ke? Gigi besar sikit. Sedap. Manis ke? Manis. Manis. Strawberry, rangup dan manis. Strawberry Korea. Sedap, memang sedap ah. Strawberry Korea memang terbaik. Nak ke? Makan lagi strawberry tu. Sedap strawberry. Jarang tengok hasil makan buah ni. Oh, kat sini sejuk. Nampak Nampak Tower tu. Nampak Tower nampak. Tengah-tengah makan strawberry, snowfall. Salji tengah turun tapi tak lebat pun. Tanam. Alu-alu je salji. Tak tahulah nampak ke tak dalam kamera ni. Salji best. Snow kan? Nampak tak snow? Nampak? Tu. Nampak Boat. tak snow? Boat. Snow. Boat. Mana ada boat tu? Pokok. Pokok. Kok. Jom kita jalan ke kat lain pula. Awal lagi. Kita pusing kat lain pula. TV. Tu. Tu nampak? Nampak? Tu. Nampak? Nampak. TV ada. Lagi. Mana bird? Langgar bird. Langgar bird. I lost soul. Next station 2026. Apa? Tu saya. Mana tinggi? Licin. Wow, tinggi ke? Kita nak ke mana ni? Jom masuk Lotte Outlet. Kita masuk dalam ni nak? Masuk dalam ni? Jomlah, sejuk kat luar ni, sejuk. Cold. Allahu Akbar. Alright. Wow, bag. Banyaknya bag. Sama. Tengok. Tengok ada TV kat atas. Tu. Ni lelaki tau. Ikut lah. Cuknya. Apa? Bird. Ni kat pintu utama Seoul Station. Sekarang salji tengah turun lagi ni. Tapi salji tak lebat sangat dah. Salji halu-halu macam tu. Apa? Apa tadi? Ada wak. Ada apa? Ada wak. Ada bird. Ni bird. Tu bird. Tu bird. Ya, ada bird. Bird my snow. Oh tu, bird my snow. Jom pergi hotel. Pergi hotel tak? Yes. Yes. Cari bilik. Yes. Yes. Nak buat apa bilik? Tu. Iska. Mana polis car? Mana ada polis car? Mana ada.
Jom kita pergi hotel pula. Balik nak pergi ke Domio. Mana lift, kat mana lift? Kita pergi cari lift. Kat mana lift? Tahu? Kat mana lift? Mana lift? Baik, saya susu. Dekat Seoul Station, nak ke Domyo line 1. Sudah go Alvin. Dah sampai di Domyo. Hotel kita orang kat sana tu. Cross jalan. Jom kita pergi. Ya. Betul saya kata tenang. Kak Aryan ni terkenal dengan baju-baju terpakai lah, banda-banda. Oi. Dah nampak tu? Hotel kita orang, Brown Hotel. Kita orang akan stay situ. So, jom kita pergi. It's take at least 10-15 minutes because I need to check stuff clean it or not and Okay. how its process going. Okay. Your Orang minta nak check in awal. Sekarang ni pukul apa tadi? Pukul 1:30. Minta check in awal, tapi dia kata tunggu sekejap. Dia nak check bilik ready ke tak. Lebih kurang 15 minit je suruh tunggu. So kita tunggu kat bawah ni dulu. Bilik kita orang tingkat 4. Tengok lagi, dah lah tak ada lift. Lagi 20 kilo. Naik tingkat 4. Jom. Dek, 406 tu 402 406 yang sana. Ya. So, bilik kita orang dah. Inilah bilik kita orang. Bilik bajet je. Ada apa panggil? Katil queen 1, single 1. Ada lampu, aircon, kipas. TV pun ada. Bilik air. Tengok bilik air macam mana. Okey, macam ni ada toilet bersih je. Bathtub pun okey lah, ada shower ada. Okey. Semua okey. So okey lah, hotel bajet je. So untuk harga hotel kita orang stay ni total 370 something lah. Lepas tu kalau ikutkan satu malam hotel ni 87 sekap, include tax lebih kurang 93 ringgit satu malam. Tapi kita orang stay sini 4 malam. So total dalam 370 lebih. So memang murah lah, sesuai lah dengan harga dia bilik ni. Murah sangat, betul-betul dekat Domyo Station tu. Sekarang pukul 8 malam. So kita orang nak
gerak nak cari makan. Jom kita pergi cari makan pula malam ni. So kita pergi cari kedai makan halal dekat Myeongdong malam ni. Dekat Myeongdong. So jom kita pergi makan. Ika. 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 Mana Ika? Apa? Ika. Ha? Makan air RM1 ke Dongdaemun dulu. Lepas tu baru kita trans ke Myeongdong. Best ke night drink? Ha? Best night drink. Kita naik subway ni satu stesen je lah. Satu stop je. Kita sampai Dongdaemun. Lepas tu terus turun ke Line Park. Transit ke Myeongdong. Seperti. Kita pergi ke Line 4 ke Salang. Opi. RM6,000 lah. Mana ni? Oh ni. Ni masuk. Lebih kurang 3 stop je dari sini. Dari Dongdaemun ni 3 stop je ke Myeongdong. Dekat je. Tengok tunggu train lagi. Sampai dah. Sampai dah train. Mana train? Mana? Sampai dah. Jom. Kosong je. Ada list? Mana? Ni aje. If you going to exit 5, 6, 7, 8, take exit 9 and go straight. Ha? Tingginya. Tengok. Jatuh oleh lah. Memang takut tak? Tinggi. Takut aku. Duduk diam. Takut lagi. Duduk diam. Tunggu. Ni don. Betul ni. Ada link je. Mama. Dia take away makan kat bilik je lah. Take away makan kat bilik. Buat lewat dah. Jom kita beli dekat Busan Jeep. Okay, jom. Aja ya. Kita nak makan apa? Ada tos apa? Kita nak makan apa? Makan apa? Aku bodoh nak Apa ayam?
Kita dah beli ayam, kita take away sebab sos tertinggal kat bilik. Nak makan macam tu tak sedap sebab tertinggal sos kat bilik. So kita makan kat rumah pula dah dekat hotel je. So kat hotel nanti kita pergi cari nasi kat convenience store. So sini Myeongdong Street. Sinilah Myeongdong Street. Sini pun ada ayam, dua ayam. Ni apa ni? April. Ni baby octopus. Hari lepas kita jalan. Hari yang balik daripada Nampak. Apa tu? Tengok ni buku. Apa tu? Indonesia bongga, tengok bongga. Malaysia ibu bongga. Kuala Lumpur bongga, French. Okay. Thank you. Malam ni kita orang sekadar kat Myeongdong ni sekadar beli ni je. Ayam je, take away je sebab kita ada itinerary kita orang, kita akan pergi ke sini pada hari bila? Hari ke-3 ke-4 macam tu lah, kita orang akan jalan kat sini. Malam ni kita pergi beli je. Nanti kita jalan-jalan kat sini. So, jom balik makan. Tapi nak beli nasi dulu. Boleh turun ke sini? Metro Line. So kita orang dah habis makan. Tadi beli apa nama? Beli nasi dekat kita beli apa nama? Siu. Bukan Siu ah. GS25. GS25 tadi nasi yang jenis segera tu 3,200. Tadi ayam goreng 28,000. Lepas tu ni habis dah kita makan ni. So habis video untuk hari ni. Esok pula kita tengok kita ke mana pula ya. Bye.